Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan tarik penting yang ramai tunggu untuk setiap bulan, khususnya bagi pesara kerajaan dan juga penjawat awam, iaitu tarik bayaran pencen dan gaji penjawat awam untuk bulan Mei 2026. Kalau anda pesara kerajaan atau penjawat awam, pastikan tonton sampai habis supaya tidak terlepas info penting untuk perancangan kewangan anda. Baik, kita mula dengan bayaran pencen dahulu. Untuk bulan Mei 2026, tarik bayaran pencen adalah pada 19 Mei 2026 iaitu pada hari Selasa. Apa yang menarik, bayaran ini dibuat lebih awal sedikit berbanding kebiasaan. Ini kerana ia mengambil kira sambutan Hari Raya Aidiladha yang dijangka jatuh pada hujung bulan Mei. Dengan pembayaran awal pencen ini, sekurang-kurangnya para pesara mempunyai lebih masa untuk membuat persediaan, terutamanya dalam menyediakan keperluan harian serta persiapan menyambut perayaan bersama keluarga. Jadi, pesara boleh gunakan bayaran ini untuk membuat persiapan awal, sama ada untuk keperluan harian atau persiapan Hari Raya Aidiladha yang bakal akan tiba pada hujung bulan Mei iaitu 27 dan 28 Mei. Seterusnya, untuk penjawat awam pula, bagi bulan Mei 2026, tarik gaji dijangka dibayar pada 22 Mei 2026 iaitu bersamaan hari Jumaat. Tarik ini adalah berdasarkan jadual kebiasaannya pembayaran emolumen oleh kerajaan. Dan seperti biasa, ia dibayar sebelum hujung bulan bagi memastikan kelancaran kewangan penjawat awam. Pembayaran ini dibuat mengikut jadual emolumen kerajaan yang lazimnya menetapkan gaji dibayar sebelum hujung bulan. Ini bertujuan memastikan penjawat awam dapat mengurus komitmen kewangan mereka seperti bayaran bil, ansuran, pinjaman serta perbelanjaan isi rumah dengan lebih lancar. Secara keseluruhannya, perbezaan antara tarik bayaran pencen dan gaji hanyalah beberapa hari sahaja. Oleh itu, kedua-dua golongan pesara dan penjawat awam disarankan untuk merancang perbelanjaan dengan bijak. Pengurusan kewangan yang baik termasuklah mengutamakan keperluan asas, mengelakkan perbanjiran serta menyimpan sebahagian pendapatan untuk kegunaan kecemasan. Dan secara kesimpulannya, pencen akan dibayar pada 19 Mei iaitu bersamaan hari Selasa dan gaji akan dibayar 22 Mei 2026 bersamaan hari Jumaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share kepada kawan-kawan dan subscribe untuk lebih banyak info terkini tentang kewangan dan tarik penting di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi video yang akan datang.